Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Sekarang ni Abang Pian berada di salah satu projek kita lagi di Sungai Petani. Rumah ni kategori dia jenis double story semedi. Okey, waktu kita dapat rumah ni macam mana rumah sebelah lah. Memang barai lah. Jadi kerja-kerja bumbung kita dah tukar lah. Rumah ni kita tukar bumbung satu rumah. Untuk tiang Roman pun dah pun siap, tembok pun siap. Okey guys, mari tengok. Alright, so yang ni kita buat jenis ada coping lah. Alright, sangat cantik. Jadi kita buat tembok ni, kalau daripada depan kita tengok nampak penuh privacy, tapi dekat belah tepi dia ada ventilation supaya bila angin tu dia main boleh masuk. Jadi yang ni sesuai untuk orang yang nak privacy pada masa sama mementingkan pengudaraan. Yang ni setengah orang kan kalau buat dinding rumah kan dia buat straight ya kan, untuk angin tak masuk dia halang. Macam ni best. Yang ni dia masuk kan, ada udara boleh masuk dalam dia. Lepas untuk mencantikkan lagi kita buat groove line lah. Groove line dia tengok penebit kita very nice, sangat nice. Babe tengok suka macam ni. Okay. Dan sekarang ni tim kita tengah buat kerja-kerja leveling lantai okay, sebelum kita nak buat konkrit slab untuk parking car wash. Right, kita masuk dalam. Okay. Asalnya rumah dia setakat ni sampai sini dia jenis L gitu. Macam ni. Ni pintu dia. Jadi untuk mencantikkan lagi kita buat extend dekat depan ni. Ni pintu dia, bila buka pintu menghadap ni dulu. Yang ni nanti sesuai untuk letak console table. Okey. Kerja-kerja ceiling plaster dah pun siap. Okey, kita buat L-box sangat cantik sangat cantik. Sini pun L-box, sini pun L-box. Very nice guys, very nice rumah ni. Okey, untuk penambahan bahagian belakang dah pun siap. Right, ni dia orang dah tambah dah siap. Okey, tim kita dah tambah. Okey, lantai pun dah siap. Okey, dekat belakang ni kita tambah satu lagi bilik. So jadi rumah ni sebenarnya bilik dia original sangat kecil. Saya dia lebih kurang dalam 5x6 macam tu saja. Apa yang kita buat, kita buat design untuk kita perbesarkan, dapat satu bilik yang selesa dan ada private bathroom satu. Rumah ni apa yang Abang boleh kata memang kita buat fully renovation. Semua barang yang baru lah. Cuma dia punya base dia saja kita kekalkan. Kita nak atas. Sekarang ni lengkung sikit lah. Okay, masih lagi berselerak lah. Pasal kerja-kerja dekat atas ni tak siap lagi. Alright, untuk kotak-kotak tingkap dah pun siap. Frame tingkap pun dah pasang. Ceiling plaster pun dah pun siap. Masih lagi banyak kerja yang perlu disiapkan. Okay, contoh macam untuk kita nak korek balik jubin-jubin yang lama ni, kita nak korek balik dan kita nak salin jubin yang baru. Ni bilik master. Ceiling plaster pun dah siap, frame itu pun kita dah pasang dah. Right. So jadi insyaAllah minggu hadapan kita akan start dah kerja-kerja mencuci rumah ni dan kita akan dah start dah kerja-kerja pemasangan TV untuk rumah ni guys. Okay guys, kalau korang ingin membina rumah di atas tanah sendiri ataupun yang ingin merenovasikan rumah ataupun yang ingin menggunakan hikmat blueprint plan ataupun yang ingin menggunakan hikmat interior design, bolehlah hubungi Abang Pian guys. Okay guys, jom kita tengok rumah ni pula guys.